tatap muka. Jumpa pula pada bulan ni. Moga-moga semuanya sihat sejahtera. Mana-mana yang tak sihat, moga-moga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga dengan kesembuhan yang tu tadi kembali pulih, kembali sihat, dan boleh kita bertatap muka di dalam rumah Allah yang sebelum ni dah cantik, kini bertambah cantik. Saya masuk-masuk tadi ingat salah surau. Masuk-masuk salah surau ke apa. Tapi ingat betul jadual saya kat sini malam ni. Rupa-rupa mihrab dah berubah. Bila ubahnya? Bulan lepas ke bulan 12. Masuk-masuk salah ni. Tapi tengok balik jadual, memang saya patutnya kat sini malam ni. Rupa-rupa ini yang berubah, bukan saya yang salah. Alhamdulillah, ini satu perkara yang membanggakan lah. Satu perkara yang membanggakan bila kita nampak rumah Allah ni semakin cantik, semakin lawa, orang kata megah. Maksudnya apa? Maksudnya komuniti yang ada dekat kawasan tu, dia apa? Dia menyokong, dia menjana ekonomi rumah Allah kat situ. Itu adalah satu benda yang sangat positif. Kalau rumah Allah tu tak ada perubahan langsung, 10 tahun macam tu je tak ada perubahan, itu kita kena check mana yang problem. Sama ada ekonomi tak dibantu ataupun jawatan kuasa yang tak jalan kerja. Tapi setakat saya kat sini dah berapa tahun, sentiasa ada perubahan. Alhamdulillah, itu yang saya suka. Kalau saya borak dengan pengurusi, tanya-tanya, bagus, tambah belakang, tambah tu, tambah ni pula tambah baru. Maksudnya ada, sentiasa ada pembaharuan, ada benda yang diupdate. Jadi kita kat situ tak risau. Okey, pengurusannya bagus. Jadi itu satu perkara yang membanggakan ya. Kita kena puji benda ni sebagai penghargaan orang yang sokong ekonomi rumah Allah, dan kita kena juga bagi penghargaan untuk orang yang menguruskan. Nak menguruskan bukan senang, dan nak menjana ekonomi pun bukan senang Nampak maju macam ni, alhamdulillah, bagus. Sorba cukup seberengkap. Dan kena juga pada topik kita pada malam ni, iaitu ayat-ayat suruhan yang seterusnya. Allah suruh kita buat apa? Pada kuliah kali ini kita masuk topik baru, tuan-tuan. Allah suruh kita apa? Bersatu padu dan bekerja sama. Tuan-tuan, bersatu padu ni Allah suruh, tuan-tuan. Allah yang suruh. Dan ada banyak ayat-ayat Quran Allah sebut dalam Quran untuk kita bersatu padu, untuk kita buat sesuatu benda tu sama-sama. Kerana dengan sama-sama tu kita dapat menjana sesuatu yang lebih berbanding kita melakukan dengan seorang diri. Kita mungkin boleh angkat berat seorang-seorang, tuan-tuan, tapi berat mana yang kita boleh angkat kalau kita angkat seorang, berbanding kita angkat 2 orang, berbanding kalau kita angkat 3 orang, berbanding kalau kita angkat 4 orang. Jadi sebab tu Allah suruh kita bersatu padu, bersama-sama buat sesuatu perkara. Lagi-lagi perkara-perkara yang baik, lagi-lagi perkara yang ada kaitan dengan agama, Allah suruh kita buat sama-sama. Supaya apa? Supaya penatnya tu tak terasa. Kalau kita, tuan-tuan, buat kerja seorang-seorang, penatnya terasa lebih, berbanding kita buat kerja sama-sama. Sambil-sambil buat kerja boleh borak-borak, sambil-sambil buat kerja boleh sembang-sembang, sambil-sambil buat kerja boleh nyanyi-nyanyi sama-sama dengan kawan. Dah penat duduk rehat, boleh minum kopi sama-sama, boleh minum teh sama-sama. Penatnya kurang. Tak percaya, cubalah buat kerja seorang-seorang dengan buat kerja ramai-ramai. Kerja yang sama, tapi kita akan rasa lain. Kita buat kita seorang-seorang, buat kerja seorang-seorang, kita akan rasa penat. Sebenarnya penat bukan sebab apa. Yang pertama, kita akan rasa kesunyian. Kesunyian tu antara sebab kita jadi penat. Kesunyian tu juga menjadi sebab kita hilang suasana, hilang persekitaran, sebab tak ada siapa dengan kita. Sebab tu bila masa Covid dulu, ramai orang jadi gila. Asalnya sihat, tiba-tiba jadi gila. Pasal apa? Pasal dia duduk seorang-seorang, tengok kanan, tengok kiri, tak ada orang. Berbanding lepas tu, bila dah keluar balik, itu hari gila, dah sihat balik dah. Pasal apa? Dah boleh keluar, jumpa kawan-kawan, minum kopi sama-sama. Sebab apa? Allah suruh bersatu padu ni bukan saja-saja suka-suka. Sebab tu Allah juga dalam hidup kita ni, Allah suruh kita apa? Menjaga hubungan dengan Allah tu satu perkara.
Dan satu lagi perkara yang Allah pentingkan dalam hidup kita sebagai manusia, iaitu hubungan sesama makhluk. Pasal kalau kita tak jaga hubungan sesama makhluk, hidup kita susah, tuan-tuan. Hidup kita susah. Pasal kita saling memerlukan. Jangan kata aku tak perlukan kau lah, kau ni tak perlulah, tak gunalah kau ni, tak payahlah, pergilah sana. Jangan kata macam tu. Pasal kita ni saling memerlukan antara satu sama lain, sama ada kita sedar atau tak sedar je. Kalaulah orang yang ada kat sekeliling kita ni tak ada, kita mungkin boleh jadi lain. Mungkin kita boleh jadi berubah dan sebagainya. Tapi disebabkan ada orang yang ada kat sekeliling kita ni, kita jadi macam kita yang sekarang ni. Dan lagi-lagi pula, jauh lagi dengan orang yang kita tak kenal. Kalau tak ada petani, siapa nak bagi kita beras? Kalau tak ada nelayan, siapa nak bagi kita ikan? Tu kena fikir tu. Sebab tu kita saling memerlukan. Sebab tu Allah suruh kita menjaga hubungan sesama makhluk. Dan sebab itu jugalah Allah suruh kita bersatu padu. Supaya apa? Supaya kehidupan kita ni aman damai. Supaya kehidupan kita ni cukup, lengkap, sempurna. Orang yang tak bersatu padu, orang yang tak menjaga hubungan baik dengan sesama makhluk ni, hidup dia tak sempurna, tuan-tuan. Hidup dia tak sempurna. Kalau kita hanya hablum minallah, tak ada hablum minan nas, tak sempurna. Tak sempurna. Kerana kita sebagai makhluk, itulah fitrahnya. Sebab tu kita perlukan pasangan. Jangan kata aku lelaki tak payah kahwin lah. Ataupun kadang-kadang perempuan, I need no man, independent woman. Cepe kira, tukar minyak hitam kereta pun tak kerti, cek minyak hitam pun tak kerti, independent woman. Kadang-kadang ada yang macam tu kan, dekat media sosial kata independent woman katanya. I need no man, no need to marry, get married. Tak payah, tak nak kahwin, nak hidup sendiri-sendiri, konon-konon boleh buat semua benda. Cek minyak hitam pun tak kerti, tayar pancit pun jalan sampai tayar pun hancur. Kadang-kadang ada berlaku. Sebab tu saya cakap, kalau tak berlaku saya tak cakap. Dan ini tuan-tuan, kalau kita tengok sepanjang sejarah dari dulu sampai sekarang, perpaduan ni sangat penting. Dan kerana tiada perpaduan ni, tamadun yang hebat pun hancur. Tamadun yang hebat hancur tanpa perpaduan. Tengok macam mana kerajaan Rom. Oi, hebat dulu tuan-tuan kerajaan Rom. Kerajaan Rom yang mana satu tu yang ada buat Colosseum tu? Yang buat Colosseum tu. Sampai sekarang ada lagi bangunan tu. Nak kata apa, waktu tu tamadun mereka hebat sampai boleh bina bangunan besar-besar, megah-megah. Akhirnya tamadun tu hancur. Fir'aun tuan-tuan, hebat. Fir'aun hebat. Tah engineer mana, arkitek mana dia pilih, suruh buat piramid. Sampai sekarang piramid tak bocor-bocor. Nak kata piramid tu kukuh sampai sekarang, ada lagi. Tak tahu mana punya arkitek dia lantik. Power betul. Sampai sekarang elok lagi dia punya bangunan, dia punya binaan. Tapi nak khabar, apa jadi dekat tamadun apa Mesir Purba? Hancur tuan-tuan. Akhirnya hancur. Jangankan yang itu, tengok kerajaan Islam. Kerajaan Islam megah pada era kegemilangan Islam, the golden age of Islam. Lepas tu apa jadi? Zaman Khilafiyah Uthmaniyah, apa jadi? Islam jatuh, Uthmaniyah jatuh. Bukan kerana Uthmaniyah tak kuat tuan-tuan. Kerajaan Uthmaniyah kuat. Kalau ajak perang mereka menang. Tapi kenapa Uthmaniyah jatuh? Kerana perpaduan goyah pada waktu tu. Kerana masalah dalaman. Masalah dalaman. Kerana ada yang mengkhianat, ada yang mencucuk jarum, ada yang gunting dalam lipatan. Angkat-angkat lipatan, rupa-rupa baju kain bawah semua dah kena gunting dah. Itu yang maksudnya gunting dalam lipatan tu. Angkat-angkat kain, tahu tu bawah semua dah lubang. Tengok atas elok je. Kita tengok Uthmaniyah zaman tu elok je. Tapi rupa-rupanya bila diselak dekat bawah lah dah banyak lubang. Rupa-rupa dah banyak pengkhianat dalam kerajaan Uthmaniyah. Dan yang menjadi pengkhianat tu bukan orang lain, orang yang ada dalam kerajaan, orang yang rapat dengan pemerintah. Itu yang menyebabkan Uthmaniyah jatuh. Perpaduan dah goyah.
Sebab tu Allah suruh bersatu padu. Jadi kita tuan-tuan, hidup kita yang ada dekat sini ni, bersatu padulah kita. Sebab kalau tak ada bersatu padu ni, perpaduan kita, kalau kita lemah perpaduan kita ni, tak kuat perpaduan kita ni, kita akan jadi rapuh. Siapa sangka Uthmaniyah yang begitu hebat, tahu-tahu habis. Bertukar pula pemimpin. Yang diangkat adalah Kamal Atatürk. Habis Turki jadi negara sekular. Masuk Barat cucuk, dia lantik pula ketua daripada kalangan orang-orang yang bersepakat dengan Barat, habis lah. Jatuh Uthmaniyah. Itu Islam. Kerajaan Islam yang jatuh. Kerana itulah perpaduan tak ada. Sebab tu Nabi Muhammad, tuan-tuan, apa yang Nabi Muhammad buat, dia mulakan dengan perpaduan. Apa yang dia buat pada masa dia dekat Mekah, dia mula secara senyap. Supaya apa? Supaya orang Islam yang ada pada waktu tu tak ditindas. Dan pada second phase, pada fasa yang kedua, Rasulullah open buat dakwah secara terbuka. Islam waktu tu dah semakin ramai. Tapi apa kita boleh buat? Itu adalah apa yang Allah suruh. Nabi terpaksa buat dakwah secara terbuka. Dan memang apa yang berlaku lepas tu, tindasan besar-besaran. Orang kafir musyrik Mekah tindas orang Islam. Gencatan ekonomi. Orang Islam tak boleh beli apa-apa daripada orang kafir. Dan orang kafir tak boleh beli apa-apa daripada orang Islam. Dan mana-mana hamba yang menjadi Islam pada waktu tu diseksa. Tengoklah apa jadi Bilal bin Rabah. Kena letak batu atas dada. Sampailah Abu Bakar beli si Bilal, Sayyidina Bilal. Nak khabar pada waktu tu Islam ditindas. Tapi Rasulullah ajar apa? Ada satu benda penting yang Rasulullah ajar. Kita sebagai umat Islam adalah bersaudara. Kerana ada sifat rasa saudara seagama ni tadi, Abu Bakar tolong Bilal. Dan umat Islam yang ada pada waktu tu saling tolong-menolong. Abu Bakar bagi harta semua, Umar Al-Khattab bagi harta separuh, Khadijah bagi harta semua untuk tampung pembelanjaan bagi orang Mekah makan semasa kena tindas. Dan akhirnya mereka nak buat keputusan, dapat jemputan ke Yathrib. Orang sahabat-sahabat Nabi kata, ya Rasulullah, betul ke nak pergi Yathrib ni? Yathrib ni, Madinah ni, dulu kini selamanya tempat orang yang cuaca dia tak sesuai dengan orang. Sebab tu orang kalau pergi buat umrah, pergi Madinah je batuk-batuk. Dekat Mekah dia okey, sampai Madinah batuk. Siapa ada pengalaman pernah pergi umrah? Siapa ada pengalaman pernah pergi haji? Dekat Madinah tu, suhu cuaca dia, tengok panas, tiba-tiba angin lalu, sejuk. Kadang-kadang memang cuaca dia pun memang sejuk. Badan manusia tak berapa nak sesuai dengan suasana macam tu. Jadi sahabat Nabi ni kata, ya Rasulullah, betul ke nak pergi ni? Risaukan pula sakit-sakit. Itu antara satu yang menjadi halangan. Tapi Rasulullah kata, kita ada pilihan apa? Pergi ya. Pergi. Kita fikir apa? Kita fikir rancangan yang lebih besar yang ada dekat, kita boleh bina dekat Madinah, berbanding CP punya peluang yang ada dekat Mekah. Kau stay dekat Mekah, kau tinggal dekat Mekah, confirm kau kena balun. Jadi apa kata, why not kita ambil peluang, kita pergi Yathrib, kita rancang buat perancangan baru, strategi baru. Sahabat semua okey dan pergi sampai dekat Yathrib. Sampai dekat Yathrib, dekat situ bukan aman, tuan-tuan. Gaduh. Aus dan Khazraj gaduh. Nabi sampai Nabi tenangkan dua pihak tu dulu, Aus dan Khazraj. Tenang lah. Ajar bersaudara, pupuk semangat persaudaraan. Aus dan Khazraj dah okey, bawa pula Muhajirin. Muhajirin ni orang Mekah, bawa orang Mekah pergi ke Madinah. Orang Madinah kita panggil dia Ansar.
Bukan senang tuan-tuan, orang Ansar nak terima orang Muhajirin. Orang Muhajirin datang sehelai sepinggang, orang Ansar yang kena sponsor banyak benda. Bukan senang. Tapi disebabkan semangat persaudaraan yang Nabi pupuk, alhamdulillah, Madinah ada sampai sekarang ni. Dan Rasulullah tuan-tuan, dia tak bina bangunan hebat-hebat macam tadi. Dia tak bina sampai sekarang ni tuan-tuan. Bangunan apa yang Rasulullah bina? Masjid Nabawi tak ada. Nak Masjid Nabawi zaman Nabi dia tak ada bangunan. Letak batang kurma, batang tamar je tuan-tuan. Yang sekarang bangunan ni itu bukan Nabi buat. Tapi mereka buat masjid atas tapak yang Nabi tanda tu lah. Tapi nak khabar, nak bagi tahu apa dia, Nabi Muhammad tak buat masjid besar-besar gitu. Masjid Quba pun Nabi Muhammad tak buat. Masjidil Haram pun sama. Masjidil Haram tu yang ada daripada zaman Nabi Ibrahim, apa dia? Kaabah tu aja. Runtuh, bina semula. Itu pun Kaabah saja. Tak ada bangunan. Nabi Muhammad dia tak bina bangunan tuan-tuan. Pasal apa? Pasal bangunan yang hebat-hebat, yang dikatakan tanda kehebatan sesuatu tamadun, iaitu bangunan, iaitu teknologi. Itu yang dikatakan kehebatan sesuatu tamadun. Tapi Rasulullah tak bina yang itu. Sebab Rasulullah kata tanda tamadun tu hebat bukan pada bangunan yang tinggi, bukan pada bangunan yang cantik, tapi apa? Ni persaudaraan, ni persatuan, perpaduan, ni hati. Rasulullah tak bina bangunan hebat-hebat. Bahkan pasal zaman Rasulullah bila dekat Madinah, Madinah dah develop, dah ada kerajaan Madinah, dia pindahkan pasar daripada Bani Zubair pergi ke belakang. Sampai sekarang ada lagi pasar tu. Nabi kata apa? La tatahajjaru. Jangan letak satu apa pun dekat pasar tu. Jangan bina bangunan apa pun. Biarlah dia jadi macam pasar malam. Dan sampai sekarang pasar tu ada lagi. Memang dikekalkan. Sebab Nabi ajar, kalau nak niaga, jangan buat niaga bangunan tinggi-tinggi. Pasal apa? Tengok bangunan tinggi-tinggi punya harga. Banyak mahal macam mana berbanding kalau kita beli tepi-tepi jalan ni. Kos nak operasinya mahal. Bangunan cantik-cantik dengan airconnya, dengan maintenance-nya, dengan tu ni mahal. Jadi Nabi sediakan konsep untuk orang niaga pada waktu tu. Dan Nabi siap pesan, jangan letak satu, jangan bina apa pun kat situ, supaya pasar tu kekal jadi pasar yang orang boleh kunjung datang bila-bila. Orang kaya, orang miskin semua boleh beli sama. Rasulullah tak fikir untuk buat bangunan, tapi dia fikir untuk bina satu kekuatan. Kekuatan yang mana? Datangnya daripada perpaduan ni tadi. Sebab tu Islam makin lama makin kuat. Tengok pula sampai mana kekuatannya bila tengok Khalifah Umar memerintah. 1/3 dunia Islam pergi. Dan itulah dia bawa apa semangat yang Nabi ajar, apa semangat yang Nabi buat, sahabat-sahabat ni bawa. Dan ini bukan saya kata tuan-tuan. Ini Ibnu Khaldun yang kata. Siapa Ibnu Khaldun? Dalam Islam ni tuan-tuan dia ada banyak tokoh. Ibnu Battutah, tokoh pelayaran. Dia antara orang pertama yang buat peta. Ibnu Battutah. Lagi apa lagi? Siapa lagi yang tuan-tuan pernah dengar? Ibnu Firnas, orang yang cipta sayap. Siapa lagi? Zahrawi. Ibnu Sina, orang yang cipta bahan-bahan perubatan, bahan-bahan membedah, barang-barang untuk operation. Ramai lagi tuan-tuan. Al-Biruni, orang yang jumpa bahan-bahan kimia. Al-Kindi. Itu semua tokoh-tokoh Islam yang hebat pada zaman kegemilangan Islam. Dan antaranya adalah Ibnu Khaldun. Zaman Ibnu Khaldun, perkataan sosiologi tak wujud lagi. Tapi sekarang sosiologi ni wujud. Kerana apa? Kerana pada waktu itu disiplin ilmunya belum disusun atur. Setelah maju, barulah ilmu tu disusun atur dan diberi nama sosiologi ataupun ilmu kemasyarakatan. Ibnu Khaldun adalah bapa kepada ilmu kemasyarakatan.
Ibn Khaldun dia ada tulis banyak buku. Buku dia semua tebal-tebal. Buku dia tebal-tebal. Dan ada satu buku tu nama dia Muqaddimah. Muqaddimah ni sebenarnya pengenalan untuk satu kitab. Tapi dia punya page dia dah banyak. 600 lebih muka surat. Itu baru Muqaddimah, tuan-tuan. 600 lebih muka surat. Muqaddimah saja. Dalam Muqaddimah tu Ibn Khaldun ada menulis tentang perpaduan. Dan itulah yang tadi, daripada tadi saya duk cakap tu, itulah diisinya. Rasulullah dia tak memandang satu kehebatan kepada tamadun ni, bangunan-bangunan hebat, arkitek-arkitek yang hebat. Tapi Rasulullah memandang tentang kehebatan sesuatu tamadun adalah macam mana satu pemimpin boleh menyatukan masyarakatnya di bawah satu pemerintahan. Selagi mana kita ada perpaduan, adanya persatuan dan sebagainya, selagi itulah kita boleh hidup aman damai dan kukuh. Kalau tidak, tuan-tuan, kita risau, kita akan jadi rapuh. Sebab itulah Rasulullah bila dia ke Madinah, itulah langkah pertama yang dia buat. Dia mewujudkan apa? Persaudaraan sesama Islam. Kerana rasa persaudaraan sesama Islam inilah Islam ni terus berkembang dan sampai sekarang. Dan sampai sekarang pun kalau kita buat tolong-tolong orang, kenapa kau tolong dia? Alah, apa salahnya tolong sesama Islam? Ada tak dengar perkataan tu? Ada kan sampai sekarang kan? Tapi betul lah tu apa yang dia cakap tu. Ini kita tengok dalam Al-Quran, Allah kata apa dia? Ini dalam surah Al-An'am ayat yang ke-153. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Dan bahawa sesungguhnya inilah jalanku yang betul lurus, maka hendaklah kamu menurutnya dan janganlah kamu menurut jalan-jalan yang lain daripada Islam, kerana jalan-jalan yang lain itu mencerai-beraikan kamu daripada jalan Allah. Dengan yang demikian, itulah Allah perintahkan kamu supaya kamu bertakwa. Tuan-tuan, Allah nak khabar apa dia? Jalan yang dimaksudkan dalam ayat ni tadi adalah agama Islam. Dan agama Islam menganjurkan perpaduan seperti yang saya cakap awal-awal tadi. Dan Allah dah mention, Allah acknowledge ni apa? Allah dah iktiraf bahawa perpaduan adalah salah satu daripada cabang agama Islam. Jadi kita tak boleh tolak tepi. Mana-mana yang rasa nak gaduh, mana-mana yang rasa masam muka, mana-mana yang rasa tak berapa nak okey tu, bawa-bawa lah okey, cuba-cuba lah okey, bawa-bawa lah minta maaf, bawa-bawa lah minta maaf. Mana-mana yang hubungan terputus tu, sambung-sambunglah balik. Nak sambung pakai gam gajah ke, nak ikat balik tali persahabatan ke apa ke, suka hati tuan-tuan lah. Yang penting, mana yang dulu keruh, kali ni kita sedut semua yang keruh tu, tinggalkan yang jernih. Pasal ini memang Allah dah cakap dah. Perpaduan adalah salah satu cabang daripada agama Allah. Kalau kita suka kepada perpecahan, maka itu adalah, Allah dah cakap tadi, maka itu adalah bukan daripada jalan agama, maka itu bukan daripada cara hidup Islam. Yang suka duk gaduh-gaduh ni, maksud dia mengamalkan bukan cara hidup Islam. Tapi tuan-tuan, tak semestinya kita kena sabar manjang. Ada kalanya kita kena sabar, ada kalanya kita kena ambil tindakan. Nabi pun sama, tak semua benda perkara Nabi sabar. Ada juga kadang-kadang Nabi naik angin juga. Apa contohnya? Ada satu ketika sahabat beritahu, "Ya Rasulullah." "Ya, kenapa ni?" "Oh, ada penceroboh masuk ke Madinah ni. Apa cerita ni?" Oh, Rasulullah dia tak tunggu apa, tuan-tuan. Dia bukan kata, tak apa, tubuh jawatan kuasa dulu, nanti kita tengok meeting dulu. Tak, Rasulullah tak ada, tuan-tuan. Dia terus pergi naik kuda. Dengar, tengok. Oh,
Dia halaunya musuh tu yang nak menceroboh Madinah tu, patah balik kawan tu tak berani dia. Nak cerita Rasulullah ni berani. Kalau ada apa-apa masalah, ambil tindakan. Ada masalah yang perlu kepada tindakan, ambillah tindakan. Ada masalah yang kita boleh selesai cara baik, selesaikan cara baik. Itu maksudnya. Bukan apa-apa sikit, sabar. Apa-apa sikit, sabar. Apa-apa sikit, sabar. Sampai ke bila je nak sabarnya? Sabar ada had, sabar ada tempat. Sabar tak kena tempat pun tak guna. Sabar tak kena tempat pun tak ada makna. Sabar ada limit dia, sabar ada had dia. Dan kalau orang masuk rumah kita, kau keluar, aku nak ambil rumah ni. Sabar. Mana maunya tuan-tuan? Orang nak ambil rumah kita, telefonlah polis, suruh halau orang tu. Sebab itu adalah hak kita. Maksudnya apa? Dalam hidup kita kena sabar. Tapi sabar tu biarlah bertempat. Biarlah ada hadnya. Jangan semua benda sabar. Macam cerita Pirali, cobaan. Bila nak habis? Tak mau. Ada masa ambil tindakan. Ada masa tak payah, santai lah. Ada satu hari malam-malam dekat Madinah tiba-tiba meletup, letupan yang sangat kuat. Pong. Tak tahulah kuat macam tu ke kuat lagi tu tak tahulah. Yang penting dia meletup lah. Nabi Sayyidina Umar bila dia dengar tu, dia ambil baju semua, ambil pedang, jalan naik kuda. Dengar. Tiba-tiba tengok Nabi dah patah balik. Rasulullah daripada mana? Daripada sana. Buat apa? Tengok apa yang meletup. La ilaha illallah. Nak kata Rasulullah punya tindakan tu cepat, bila perlu dia ambil tindakan. Lah sahabat baru nak pergi, dia dah patah balik dah. Dia dah tengok dah apa. Dah tak ada benda pun, patah balik dah. Umar Al-Khattab pun patah balik. Dia pun gok kepala, laju benar Rasulullah ni pergi. Nak khabar bila dia perlukan tindakan, pergi terus buat. Tapi kadang-kadang tindakan tu perlu perbincangan. Contoh, peperangan Khandaq. Nak diserang berapa ribu tentera. Islam ni secoek lah, tak ramai. Nak diserangnya Madinah tu, tentera Islam tak ramai. 10,000 nak lawan. Kita ada 3,000 je. Mana kuat nak lawan 10,000. Jadi dia bincang. Sahabat-sahabat ni, dia tanya kat sahabat-sahabat ni. Kita nak buat apa ni? Macam mana kita nak settle ni? Musuh tu 10,000 tu. Ni tindakan Nabi. Dia cepat-cepat bincang dengan sahabat, tanya pendapat. Sebab ada tindakan kita boleh jalan sendiri tuan-tuan. Ambil tindakan, kadang-kadang kita boleh ambil tindakan sendiri. Kadang-kadang kita perlu perantaraan, telefonlah polis. Kadang-kadang kita perlu nasihat, mintalah nasihat. Macam ni lah, Nabi minta nasihat. Yang bagi nasihat siapa? Salman Al-Farisi, budak umur 20 tahun je tuan-tuan. Nak khabar apa? Nasihat tu jangan kira umur. Kalau orang tu bagi nasihat tu betul, berguna, ambil je lah. Janganlah kira ego sangat. Rasulullah tu umur dah berapa? 40 lebih, dekat 50 dah. Yang bagi cadangan umur 20. Rasulullah tak ego. Dia kata bagus cadangan ni, mehlah kita gali sama-sama. Orang Madinah pun gali lah parit untuk perang Khandaq pula. Perang Ahzab, sorry. Betul lah tu. Badar, Uhud, perang Uhud Perang Khandaq, perang Ahzab sama nama peperangan. Perang Khandaq dan perang Ahzab, peperangan yang sama. Mereka pun galilah parit yang besar di sekeliling Madinah, dekat bahagian depan. Belakang kenapa tak gali? Belakang Madinah tu bukit-bukit, orang payah nak masuk. Jadi peluang untuk serang mungkin di depan. Mereka galilah di depan dan keliling Madinah. Itu nak khabar, ambil tindakan. Dan mereka pula bersatu padu menggali. Orang Madinah bersatu padu gali parit tu, menjayakan rancangan yang dicadangkan oleh Salman Al-Farisi. Dan Rasulullah pun turun sama. Sampaikan ada satu hadis, Nabi ni tak cukup makan, rehat pun tak cukup. Tengah duk gali-gali kata dan nampak orang gali, kata, pakcik pergi rehat, biar saya pula gali. Rasulullah gali, pergi ambil cangkul, tok. Ada bunyi batu kat perut. Lah, rupa-rupa bila selak Nabi ikat batu kat perut dia. Nak khabar macam mana nak wujudkan perpaduan tu, bukan senang tuan-tuan. Bukan senang. Tapi Rasulullah berjaya membuat satu contoh. Itulah contoh dia, dan para sahabat mengamalkan
dia tiru role model yang ada pada zaman tu, dan Islam berkembang dan ada sampai kepada kita hari ini, tuan-tuan. Dan ayat yang seterusnya adalah dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atii'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhab rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Dan taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan. Kalau tidak pasti kamu menjadi lemah, semangat dan hilang kekuatan kamu. Ni nak khabar tadi ni, yang saya cakap awal-awal tadi. Kalau kita ni tak bersatu padu, hidup asyik nak gaduh aja, asyik nak bekeng aja tiap masa, lama-lama kita akan jadi lemah, lama-lama kita akan jadi rapuh. Itu bukan perpaduan dalam negeri, dalam negara je, tuan-tuan. Dalam rumah tangga pun perlukan perpaduan. Dan kalau laki bini yang asyik gaduh je, lama-lama apa jadi rumah tangga? Rumah tangga pun jadi rapuh. Lama-lama tiang pun roboh, lama-lama tangga pun roboh. Tinggallah rumah tanpa tiang, tanpa tangga. Maksudnya apa? Cerai-berai. Pasal apa? Perpaduan tak ada. Pasal tak ada sikap perpaduan. Bila perpaduan tak ada, hormat pun akan hilang. Hormat hilang, kasih sayang yang lama-lama ada, lama-lama tinggal apa? Habuk pun tak ada. Awalnya dulu lautan api sanggup ku renangi, minum macam-macam lah kan, nak ngorat. Sekali dah dapat, lupa dah. Dulu kalau tak dapat, siap nak terjun apa? Terjun titi apa di Pulau Pinang, jambatan Pulau Pinang. Dah dapat, lupa semua dah. Sebelum kahwin, I love you, you love me, we are happy family, lagu Barney. Dah kahwin, lupa dah. Sebab tu cakap, dia bermula daripada mana? Tu tadi awal-awal sekali saya kata, apa-apa mana-mana yang melibatkan tentang kemanusiaan, mana-mana melibatkan tentang kemanusiaan ni, hubungan manusia, dia mesti libatkan hati. Dari hati itulah datangnya rasa persaudaraan, rasa kasih sayang. Kasih sayang ni kita memang kena ada, tuan-tuan. Kalau kita tak ada kasih sayang, susah kita punya hidup. Dan sebab ada kasih sayang, keluarga boleh jadi bahagia. Kerana keluarga bahagia, kita akan sampaikan kebahagiaan ni. Macam mana kita nak kata? Dia dalam ilmu psikologi, tuan-tuan, bahagia, muram, sedih, durja, semua ni dia ada aura dia. Orang yang bahagia, dia akan jalan sini-sini, muka senyum, happy-happy. Assalamualaikum Pak Haji, apa lama tak dengar cerita Pak Haji, apa khabar, sihat? Oh sihat alhamdulillah ni. Ni anak-anak sihat alhamdulillah. Ni cerita apa? Muka pun senyum. Sembah apa benda yang bagus-bagus, sembah apa benda yang happy-happy. Oh alhamdulillah anak pakcik jadi doktor dah sekarang. Untunglah pakcik kan, kalau pakcik sakit boleh lah jumpa dia, tak ada masalah. Sembah apa benda yang sedap-sedap. Jadi kita akan buat suasana yang ada dekat situ pun happy. Kalau kita pula muram durja je, kita pula boleh sembang kat orang, ya apalah nasib, nak buat macam mana, memang dah nasib aku malang. Padahal dia sendiri yang tak nak ubah nasib hidup dia. Asyik salahkan orang, asyik salahkan takdir, tapi tak ada usaha nak ubah diri. Tuan-tuan, nak kenyang kena makan, nak bahagia kenalah cari jalan bahagia. Ini dia sendiri pun fokus pada benda yang sedih, memang dia akan jadi sedih. Sedangkan nikmat yang Allah bagi ni banyak. Saya tak ingatlah pada kuliah bila yang saya cerita tentang ada satu manusia ni, ada satu hamba Allah ni, dia jadi penjenayah sebab dia rasa apa yang ada dekat dia semua tak adil. Saya tak ingat kuliah yang mana, yang mak ayah dia asalnya gaduh apa semua, lala dia, mak ayah meninggal, pakcik jaga, pakcik pula jahat, kaki pukul, hisap dada apa semua. Saya pernah cerita dulu, tapi saya tak ingat kuliah yang mana. Dan dia, orang tu bila dia besar, hamba Allah tadi tu bila dia besar, dia salahkan Allah. Sebab apa? Sebab Allah letak dia pada situasi tu. Sedangkan ramai lagi orang yang hidupnya dalam keadaan sedih, dalam keadaan yang menyayat hati, tapi kenapa dia boleh bahagia?
kerana dia mencari jalan untuk bahagia. Kalau hidup kita ni tuan-tuan, kita jadi lalat, lalat nampak apa tuan-tuan? Kita bagi madu pun lalat tak nak. Lalat mai jilat madu sikit, manis. Oh, madu tualang. Panjat tu nak dapat madu. Lalat tu lalu tak maunya dia jilat madu tu walaupun kita pujuk. Pasal dia apa? Pasal dia tak nampak nikmat yang Allah bagi. Yang dia nampak apa? Benda-benda yang kotor, najis-najis, bekas-bekas orang, bekas-bekas tai sampah-sampah tu. Itulah lalat. Jadi kita hidup jangan jadi lalat tuan-tuan. Kita jadi apa? Nak kena jadi apa tuan-tuan? Ini ada dalam surah, dalam Quran. Jadi apa? Jadi lebah. Lebah ni tuan-tuan, dia sentiasa cari benda yang manis-manis. Dia sentiasa cari benda yang bagus-bagus untuk dia mengap. Jadi kita kenalah jadi macam lebah. Apa ni? Bagi lalu nazar dulu insya-Allah. InsyaAllah kita sambung sikit lagi tuan-tuan. Ayat yang seterusnya ada dalam surah Anfal, ayat yang ke-61. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in jana'u lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Innahu huwas samiul 'alim. Ayat ni khabar apa dia tuan-tuan? Ayat ni bagi tahu apa dia tuan-tuan? Kalau ada dua pihak yang berperang dan musuh tu tadi cenderung kepada perdamaian.
Ada dua pihak yang berperang dan musuh tadi cenderung kepada perdamaian. Maka Allah kata apa dia? Allah kata apa dia? Maka engkau apa? Kena apa? Kena pilih jalan damai. Maka engkau kena pilih jalan damai. Kalau musuh tadi, kita tengah perang dengan dia, tiba-tiba musuh tu tadi ajak kepada perdamaian. Cukup, aku tak larat gaduh. Oh, tak larat gaduh, cukup penat. Apa kata kita damai? Kita kena ambil jalan damai. Dan jika mereka pihak musuh cenderung kepada perdamaian, maka engkau juga hendaklah cenderung kepadanya. Habis itu takkan senang-senang nak maafkan. Allah kata apa dia? Maafkanlah, bertawakal kepada Allah. Wa tawakkal 'ala Allah. Lepas kau maafkan, lepas dah berdamai, bertawakallah kepada Allah, serah kepada Allah yang selebihnya. Innahu huwas samiul alim. Sesungguhnya dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Allah lebih tahu apa yang akan berlaku akan datang. Jadi kita sebagai hamba, carilah titik perdamaian sesama makhluk, sesama manusia. Itu kerja kita. Selebihnya kerja siapa? Kerja Allah. Allah suruh kita bertawakal kepada Allah. Ini yang tadi berperang, yang bergaduh. Kalau perang gaduh pun suruh berdamai. Apatah lagi kalau perang jiran sebelah, gaduh mulut biasa-biasa tu, yang mana terasa hati sikit-sikit tu, alah maafkan je lah. Tak payahlah dipanjang-panjangkan perkara-perkara yang remeh. Kerana memanjangkan perkara-perkara yang remeh ni merugikan. Memanjangkan sesuatu masalah, dia akan bawa kepada masalah yang lain. Itu adalah satu perkara yang merugikan, tuan-tuan. Apalah salahnya kalau berdamai? Tegur-menegur apa salahnya? Senyum-senyum apa salahnya? Saling tanya khabar apa salahnya? Saling tolong menjaga apa salahnya? Kalau kita rasa kita nak dihormati, kita pun kena hormat orang dulu. Rasa kita nak dihargai, kita pun hargailah orang dulu. Dan setiap langkah permulaan yang kita buat tu adalah satu kunci kepada kebahagiaan. Bila kita mulakan langkah, maksudnya kita dah selangkah lebih dekat kepada kebahagiaan. Alah Ustaz, dia tak nak minta maaf dulu. Lah, apa salah jadi orang yang pertama minta maaf? Allah lagi suka orang yang mendamaikan. Ini ada dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in ta'ifatan minal mu'minina iftatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وإن طائفتان من المؤمنين, dan jika ada dua pihak daripada orang yang beriman berperang, bergaduh, maka damaikanlah antara kedua-duanya. Kalau tadi dua-dua tu tak nak damai, kita lah jadi orang yang ketiga, tolong damaikan. Allah suruh ni. Nampak orang gaduh, kita kena tolong damaikan. Jika salah satunya berlaku zalim terhadap yang lain, maka lawanlah pihak yang zalim itu sehingga ia kembali mematuhi perintah Allah. Dan jika ia kembali patuh kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara kedua-duanya. Allah suruh lawan ni tadi, tak semestinya kita lawan ambil hammer ketuk kepala. Tak semestinya kita kena ambil jalan-jalan yang kasar. Itu semua bergantung kepada keperluan. Sebelum kita melakukan tindakan, sebelum kita ambil tindakan, kita kena fikir dulu keadaan. Kita kena tengok dulu, kita kena buat pertimbangan dulu. Apakah strategi yang paling sesuai untuk mendamaikan dua pihak yang bergaduh ni tadi, supaya kita boleh bina persaudaraan tu balik. Jangan suka-suka ambil tindakan yang tak sepatutnya. Kerana tindakan yang sepatutnya tu juga satu perkara yang merugikan. Dia juga akan menambah masalah, memanjangkan masalah, dan akhirnya masalah pun tak selesai.
tambah lagi satu kes ada lah, silap-silap masuk dalam. Tak nak Jadi nak buat satu perkara, elok-elok niat kita baik, tapi niat tak menghalalkan cara. Elok-elok kita dekat sini aman damai, carilah jalan yang elok juga. Cari jalan perdamaian yang baik. Okey? Pasal apa? Pasal jalan perdamaian yang baik ni adalah satu suruhan Allah. Dia bukan saja-saja buat, dia bukan saja-saja cakap, tapi itu adalah suruhan Allah. Ini sambungan ayat yang ke-9, iaitu surah Hujurat ayat yang ke-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Allah kata apa dia? Kau nak gaduh-gaduh ni buat apa? Kita sebagai hamba, sesama hamba Allah ni tak payah gaduh-gaduh. Pasal apa? Pasal Allah kata orang yang beriman tu adalah bersaudara. Dan dalam hadis Nabi kata apa dia? Al-mu'minun kalbina. Semua orang Islam ni bersaudara, dan persaudaraannya, hubungannya sesama Islam ni rapat. Yang macam mana? Yang rapatnya tu macam mana? Kalbina, seumpama satu bangunan yang mengukuhkan antara satu sama lain. Yang mana kalau binaan tu, bangunan tu satu runtuh, apa jadi dekat yang lain? Sama-sama runtuh. Jadi kita sebagai umat Islam, sebagai hamba Allah dan sebagai umat Rasulullah, kita kena apa tuan-tuan? Kita kena bersatu padu. Sebagai hamba Allah dan sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana bersatu padu adalah tonggak kejayaan. Kerana perpaduan adalah kunci kebahagiaan, kehidupan yang sejahtera di dunia dan juga di akhirat. Ingat tuan-tuan, hablum minallah sahaja tak cukup. Kalau kita jaga hubungan baik dengan Allah sahaja dekat bumi ni tak cukup tuan-tuan. Tapi kita kena jaga juga hubungan sesama manusia, kerana itu juga apa tuan-tuan? Bukan saya suruh, tapi Allah yang suruh. Menjaga hubungan baik dengan Allah, terang-terang Allah suruh. Menjaga hubungan baik dengan manusia pun terang-terang juga Allah suruh. Banyak dah saya baca ayat Quran tadi. Hadis pun ada banyak, tak sempat nak baca semua. Sikit-sikit jadilah. Jadi saya harap tuan-tuan, apa yang saya sampaikan ni semua memberi manfaat kepada kita. Mana yang gaduh, mana yang masam muka, mana yang tak berapa nak bertegur tu, ubahlah. Ubah. Tak salah jadi orang yang pertama minta maaf, dan tak salah jadi orang yang pertama memaafkan. Kalau dah lama sangat tak bertegur, tak salah juga jadi orang yang pertama menegur. Kerana Allah suka orang yang menghubungkan silaturahim. Bukan setakat Allah suka, Nabi pun suka tuan-tuan. Apatah lagi kita sesama masyarakat, kita akan lagi suka. Pasal apa? Pasal kita akan hidup lebih bahagia tuan-tuan, lebih aman damai. Jadi sekadar itu sahaja tuan-tuan perkongsian saya pada minggu ini. Bulan ini. Saya mohon maaf salah dan silap jika ada terkasar bahasa, tersilap kata, mana yang tersinggung saya mohon maaf salah dan silap. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.